Hello guys, welcome back to my channel BCU. Okay, di sini kita kat sini kita dah tambah seorang ya, Risha. Cakap hai Risha. Kurang ingat macam hal tu terkalah weh. Ada tu kita main kalah. Okay, kita dah tambah seorang ni guys ya. Tanpa banyak lagi, mari kita main. Okay, nak pergi mana? Tiga orang. Okay. Okey, dah terus main lah. Kenapa? Oh yeah. Are you enable camera loading? Apa sih? Enable ke? Tekan je warna hijau. Okey, kita dah sampai ya. Ni dah sampai. Okey. Belum jalan. Private server data will not save it. Okay, ni aku. Awak cari, kita pergi dulu. Pergi je lah terus. Ada satu lagi post nanti dekat dalam. Ini post ni ya. Woi, cepatlah masuk woi. Tak berkotak ni. Biar je. Sorry guys kalau nge-lag, dia memang agak nge-lag kalau ni. Ni shadow, ada shadow, tak pakai shadow. Tak. Ada belum. Boleh je aku pakai shadow. Tapi kalau pakai kalau jadi ni. kau dah tengok guys kan. Kalau pakai shadow lebih gelap guys kan. Woi, lagi nak mati Tengok apa yang suruh. Okey lah. Ambil kotak woi, ambil kotak. Kejap, kotak tak ada. Kotak ni. Lepas tu kita tutup jalan ventilasi. Okey tak? Okey lah. Apa? Tak ada orang beli kursi yang boleh alah. Mana aku punya? Mana kotak aku? Okey, dia tutup uang ni. Sebab aku suka ni. Aku tak boleh pusing kamera aku. Kerti je tengok. Kotak ni. Alisha. Oh, Alisha. Apa? Pink sini. Mana kau? Aku tak ada. Tarik, tengok belakang. Ini kamu. Ya, aku rasa nak keluar lah Foxy ni. Jangan tutup woi. Apa-apa aku nak rekod. Rekod. Satu lagi tak boleh membazir elektrik. Kalau tak, kau yang balik ke macam kau orang. Woi, janganlah woi. Aku takut dah. Ari belakang tu pun boleh muncul dia. Aku nak suruh apa. Woi, tutuplah kotak. Tutuplah jalan ni. Hello? I'm just leaving you a message to Tutup get you started. pintu. Welcome to Woi, ada tutup. Here is Paul. You guys come in situations like these. I'm sorry I had to call you in tonight. Kau dengar aku. Woi, tutup pintu. Monyet datang. Kau boleh dengar aku. Boleh, jangan risau. Aku dengar kau, Risha. Dah. Aku pergi luar sekejap tengok. Biar aku boleh jadi security man. Biar aku jadi security. Tak ada benda gerak. Biar korang ni, korang tutup pintu semua, aku jaga security. Tutup. Pada muka tak boleh. Dek. Woi, jangan buka woi. Itu dia aku. Boleh sampah. Dia tak belak ni. Woi. Ada sikit je lah. Itu susah ke. Tak. Cuy. Woi, belah kanan woi. Belah kiri. Foxy. Kena tipu. Kena tipu guys. Kat mana VHS? Dia ada. Alah, woi.
Okay, monyet dah belah. Weh, aku 2 hari ke tadi apa? Itu kita tadi kerja. Weh, ayam gerak. Ayam bergerak. Jangan bersihkan tu elektrik kau ni. Tunggu kalau dia dekat. Tunggu kalau betul-betul dia dekat. Mama, diam Mama. Aku Jangan selalu guna kamera. Dia aktif sekarang. kena lah tengok. Dia kat sebelah sini, di belah sini. I got a nice generator hooked right up to those doors in case you need them. But back to the point. I'm missing my keys, and I need your help to find them. Macam mana kau tahu, Ma? If you unlock a door, don't go snooping around in anything Macam mana kau tahu, Ma? especially my office. Also, look around for any lost children. I'm not sure what those noises were. Oi, jangan lekin kotak tu. Leave a message when you Arisha, jangan lekin. Kau tak takut jatuh. Kita tutup jalan. Buka. Tak ada benda. Kita cari step, weh. Kita kena cari step. Pergi. Koi. Oh, siapa yang lekin kotak tu? Mesti ada orang. Dia kat bawah tanah rupanya. Ya Allah, dia dekat ventilasi. Patut tinggal, weh. Patut boleh. Kenapa cepat sangat? Bapak apa? Kita sejuk lah. Bapak apa? Okey, kita berlari. Pusing ke? Tak, posisi buat apa? Pusing kerja laju. Guys, macam mana ni guys? Okey, kita mula perjalanan level 1 2, 3, go. Okey guys, tobat guys. Tobat. Jangan lupa tobat. Maxi. Kenapa 2 kali jatuh? Gila aku tadi. Bapak laju. Apa? Kita kena berhati dari berjaga-jaga. Okey. Lagi. Tunggulah apa? Tak. Saya rasa lagi je saya rasa. Ambil kotak. Kita perlukan kotak. Kita ada kotak tu. Dah ada dah. Tapi apa kotak itu bang? Kita kena letak tengah-tengah. Letak tengah-tengah. Biar je ni. Dah situ. Itu dah boleh lah. Kalau tak, dia halang tengah-tengah dia. Kaca. Woi, janganlah main. Ada tutup. Kita buka, geng. Jangan main. Kejar aku. Benda apa? Sorry lah. Jangan buka. Tadi Arisa nampak dah jujur cepat. Weh, aku kat mana ni? Aku bawah tanah. Wahai anak muda, kita bersaksi daripada robot. Dia ke mana? Cepat je sikit. Dia kau apa? Kejap dia. Saya yakin. Saya ikut tempat ban, jom. Ikut tempat ban. Saya ke sini, jom. Ikut tempat lubang. Lubang tu dia ni lah. Dia mengarahkan tempat lain. Tak apa, boleh. Boleh tapi aku tipu. Saya ke sini. Dia dah mati dah ni. Oh, tak apa.
Let's go begitu. Aku dah balik dah. Aku dah balik. Okey, bateri 3 weh. Bateri 3 ringgit. Weh, sekarang aku tak boleh lompat ni weh. Aku tak boleh lompat ni. Lompat aku hilang guys. Saya ke mana kau? Lompat aku hilang. Aku tak boleh lompat. Oh dah boleh dah. Saya Amak dah tutup Amak. Nanti aku sampai. Aku susah. Masuk buat. Korang jaga pintu, aku jaga CCTV. Aku tengok CCTV. Saya aku CCTV tengok tu. Dah 18 power dah. Nanti dah 18 dah. Kamu cuba diam. Macam mana boleh korang boleh tengok? Macam mana korang boleh tengok power? Oh ini. Tu nampak tu. Power dia tu. Nampak tak? Wah, jangan kotak sini. Kotak ni. Tak lah. Masuk lagi. Kau nak buat tak? Tak, Amak kenapa dengan bunyi ke? Sebab kita dengar. Ya, aku dah cakap kuat. Aduh, hai. Woi guys, kita kena cari tu lah yang Amar cakap tu. Mak aku pergi cari Amar. Aku berhasil lari, tapi saya ingat. Tak boleh masuk. Kena ada 2 box. 2 box. Ada 2 box. Tak. Dari sini. Kontak. Jom. Tak, kita kena cari yang Amar sikit cakap tu. Jangan cari kontak di dalam ni. Bukan, kita kena cari tablet. Kita kena cari. Apa sini ada kontak. Kita kena cari tablet lah yang Amar sikit cakap. Kontak mau aku tak ambil kontak. Aku tak boleh ambil lah. Kalau kontak ambil satu je sebab dekat luar, bahagian luar. Bahagian dalam tak payah. Dia pun bahagian luar tu lah. Dia makan. Diam. Ambil aku tak tahu. Sebab nak letak dekat bahagian ventilasi luar. Dan kita kena cari ni apa namanya tape. Tanda semua mandi tak gitu. Kumpul aku nak dekat tengah. Apa tu bodoh. Saya jatuh sik. Takut gelak. Benda. Aku dah takut. Mana korang weh? Pancing lah aku nak pergi. Dekat tanah sebelah. Kau mana? Aku research. Aku tak tahu tanda mana. Orang boleh adalah ambil aku. Alah. Dah habis. Sekarang macam ni? Benda lah dia ni. Weh, sekarang ni macam mana ni Arisha? Kita macam mana nak dapatkan tablet yang Rizky cakap tu? Tahu? Woi, tolong aku. Tapi kat mana woi?
Arisha, asal kau diam Arisha? Aku pun dengar tu jawab. Dengan Dah 15 minit kita main ni. oh. Kita kena cari memang dekat kota ni kita kena cari apa tu? Yang pertama sekali kita kena cari room code. Room basement code. Dah itu je. Lepas tu kita akan dapat tip. Kalau tak salah. Room Code dulu. Room code. Macam mana ni room code? Oh. PTP. Oh. Tak, kita buat pukul korang. Cuba korang tengok-tengok. Siapa tahu ada kod. Ke nak ulang balik. Lepas tu kita cari kod. Jom. Ayah. Ulang balik Ulang balik weh. Kita dulu. Lepas tu masuk banduk. Kita tengok macam mana. Waktu terang-terang. Waktu terang-terang. Tak payah. Aku nak buat YouTube. Akaun YouTube boleh tak? What the heck? Zarin, skip dulu lah Zarin. Guys, kita orang sikit dulu. Bye bye. Tak tutup video sebenarnya. Dah tak tahu macam mana nak apa weh? Guys, nak bukan nak skip. Nak cari benda apa tu. Tak kod nampak lah. Dah kita akan skip dulu. Okay guys, kita dah balik semula. Sebab tadi kita orang tak tahu, jadi kita orang tengok tutup. Tak tengok YouTube. Bagi je lah tahu kau ni mah. Kita pun susah kan nak menangkan. Tadi kita orang tengah tengok tutup. Tengok tutup cara nak tamatkan game Jahanam ni. Memang tak game ni. Okay dah, jom kita main. Tapi BTW, kita jangan angkat kau dulu lah. Biar monster-monster ni tak. Okay guys, Kita tak baca dulu lah. Kita cari yang lain dulu. kita kena pergi sini mah. Sini kat aku. Ay, boleh. Dia duduk kat situ. Cari ni. Ini Zaid. Kena cari kod. Kan aku dah cakap. Buka, kena buka ni. Backstage. Ni boleh buka patutnya. Lepas tu kat situ ada kunci. Untuk kita angkat kod dulu. Lepas tu kita buka. Jom, cuba. Dia macam tu. Dia cakap macam tu. Kat call. Hello? I'm just leaving you a voice message. Kat sini patutnya. Foxy nak mula keluar. And some of the employees making noises. Mana Arisha? I tried to look a little bit, but I couldn't find anything. Arisha, mana kau? Aku tak dapat kau ingat tak yang ada masukan kau tu. I also tried to lock up for tonight, but I'm missing all of it. Asal pula? Aku tahu, mata aku rusak ke But it's just safe to call you in here to help look for my keys. Reset. I'm probably going to be gone. Kita Guys, ada monkey dah Advanced entertainment technology for our time. Of course our animatronics are lifelike, and of course they can walk and dance. I don't know if I told you this before, but the animatronics might walk around some at night. We don't, completely turn them off. Just because it can risk resetting some important presets we have in there, Itu, kita like kena ambil memories. tab ni dekat basement sana. Well, not really a memory, but, you get the point. I'm not saying it will happen, but in case they do Tak, start to kita wander kena in ni there, pergi masuk backstage. Lepas tu kat situ ada kunci. Kita masuk ke situ. Lepas tu pergi kat basement. standing in their way could risk Betul, ambil their benda tu, life betul pasang falling sini. on top of you or something. So if you hear them stomping around, they aren't looking for you. They just have a mind of their own. All you have to do is go into your room
shut the doors. That's why we got them. We save power. All power supply to businesses is limited after closing. But since it's your first night, I got a nice generator hooked right up to those doors in case you need them. But back to the story. I'm missing my keys, and I need your help to find them. If you unlock a door, don't go snooping around in anything confidential, especially my office. Also, look around for any lost people going through. Ada muka. I'm not sure what those noises were. Arisha mana kau? Kau keluar ke? Once you're done, you can leave for tonight and leave me a message when you've left to let me know how everything went. Aku bukan dia. Ada muka. Dia suka kau, dia cinta ke? Jari, aku lupa. 01. 01. Entahlah apa. Tapi aku jumpa dia tulis 01. Tapi mungkin itu kod. Tapi tak tahu lah. Aku dah tamat weh. No! Dah tekan tutup dah. Tak. Tolong aku tersangkut dalam taman ni. Tak tahu apa dalam taman ni. Kau reset lah. Aku dah atas. Aku tahulah. Aku kat sini. Dia tempat buah pun. Jom bunuh diri. Naik tempat kopi tu. Oi, guys, janganlah main-main. Fokus lah. Ya. Kita nak menang ke nak kalah? Naik lagi. Okay. Betul. Mati aku. Ni boleh mati. Oi, janganlah main-main, oi. Tak mati. Aku nak try. Aku tutup lah. Apa? Ni aku bawa. Ni. Oi, cepatlah. Kita nak menang ke nak kalah ni? Cari password. Semua. Nak sangat ke aku pakai hacker ke? Aku pakai engkau hacker ke aku terbang? Nak? Jangan. Kan aku pakai engkau hacker aku tu lah. Ada hacker tu. Oi, YouTube dengar apa ni Ha? YouTube mana kisah engkau hacker Roblox bukan hacker. Bukan video. Copyright dia. Tak boleh. Copyright tu dia macam kita melakukan yang tidak senonoh. Nanti ni apa tu YouTube tengok, lepas tu bagi dekat Roblox. Dia jadi hacker. Betul lah. Kan kita menonton. Pancing dia ke? Pancing. Cuma nak bunuh diri. Zalik kasih je lah terus password. Dia tengok buat. Tak ada, dia tak bagi password. Pancing dia guys. Tak boleh. Baru boleh. Kita dah berada di sini je tak apa-apa. Fokus.
mana? Ni tak boleh buka. Tapi bohong. Belakang kau, Ma. Adik Syah. Adik Syah datang, Adik Syah. Adik Syah dia datang. Ya, aku tengok sama habis, aku tak tahu. Tunjuk dia macam tu. Kita pergi kat bilik mana dah? Apa nama dia? Bilik tu. Bilik tu bilik yang tu lah yang kita macam aku cakap tu. Teka internet lepas tu masuk. Lepas tu lari pergi ke basement. Pergi ke tempat yang sebelah tandas tu. Lepas tu ambil benda apa tu kaset tu. Lepas tu masuk kat sini. Dekat apa tadi? Aku dah nampak kunci dah, guys. Aku dah nampak kunci. Tapi kunci sayangnya dekat bilik. Bilik yang ada monster. Arif, jangan kenapa kata tutup pintu tadi? Aku terlupa. Kejut aku. Tak sopo. Tolonglah boy Arif. Nama Rizky tolong. She like me. Semuanya diam. Semuanya diam. Aduh, dia tu Tempat basement mana? Tempat basement tu aku. basement dekat yang kunci kod tu, kod basement. Okay, just cari ikut jam pergi ke tempat van. No. Dia akan mati. Dia bunuh aku. He kill me atau she kill me. Kau jumpa dekat ni kot. Tapi tengok macam tu. Nanti ada monster baru yang besar gemuk. Macam Freddy. Freddy gemuk. Dia nak pergi Zarif. Tak, mana korang ni daripada tadi? Aku takut dia set. Mana korang tak tahu. Aku pun berpecah dengan ni. Berpecah dengan Zarif nanti. Sekejap aku cari kod dia pun. Aku tengok kod dia balik. PT. Kau pergi. Dia Amah. Aku buat apa sini? Tak Amah. Takkan aku tak pandai. Dia tak. Dia memang tu. Bagi aku. Cepat. Tahu tak dia datang. Tak Amah. Aku buat apa? Aku buat. Dia dah balik lah. Semua dah balik. Dia jadi bermasuk. Mama jadi Mak. Aku jadi masuk je tengok ada apa atas. Kau kat mana? Kau kat mana tu? Kita pergi dalam tempat dapur tu yang ada kotak tahu. Tempat dapur. Naik. Naiklah. Macam biasa. Oi, Foxy datang oi. Kena kau. Foxy kejar aku. Aku lari. Tak tahu kena ke tidak. Hello guys. Dia ke tepi adik. Ya Allah, Rik. Aku dah salah. Okay. Jawapan dia 2279. Jawapan dia 2279. Apa yang mana? Yang kurang. Kau. yang dekat-dekat kita punya tempat tu 2279. 2279. Bukan. Tak, kenapa dia atas aku ni? Tak boleh.
tinggalkan. 2, 7, 9. Salah. Itulah tu tak boleh tu. Kod dia beza lah. Oh, beza ke apa ke? Ni pun tak boleh buka masa ni. Ya. Boleh buka ya. Apa tu benda weh? Apa tu benda? No. Nasib baik. Dia datang kat korang. Dia datang kat korang. Dia buta. Ya, aku tak, aku tunggu aku. Berapa apa tu? Oh no, dia datang. Sorry, buka. Tak boleh buka. Ha. Ada dia. Kita tengok. Mana gua? Korang gimana tu? Tunggu, Zari, tunggu. Naik, cepat naik, jangan tolak aku pegang. Okay. I mean. Oh, si monyet datang. Mana korang? Mati. Dulu. Buka lah Zari. Aku dah. Lalu. Mana dia masuk, oi? Aku tak lewat. Aku dah mati, oi. Aku dah mati dah ni. Ada Syah, kau diam. Arisha diam guys. No. Zari, kau dengar tak suara aku? Dengar. No, Arisha diam guys. Let's go guys. Kita agak. Aku rasa ni lah yang tangga ni kita. Sebab kan ada satu ni, ada satu monster ni dia tak boleh keluar. Dekat situ dia ada apa tu? Ada macam ni, macam apa entah tu. Aku rasa Arisha keluar lah. Aku rasa kita dah terlalu panjang lah video. Tapi tak apalah, video kita sampai sini saja. See you next time. Bye-bye. Kita gagal lagi guys. Arisha udah keluar lah. Kenapa entah dia keluar. Kita dah gagal lah. Bye guys. Hui, cakap bye mah. Bye. Kakak Rik. Arik dah keluar dah woi. Aduh. Ya, Arisha dah keluar. Begitulah. Tak gerak pun dia. Aku menjadi Isi saja videoku. Seram-seram bentuk dia. Si Cika ke? Foxy malah keluar. Apa yang salah ni? Wah,